kepada pengkhianat utusan rimba ini, kita di surplus memang kita akan cop dia sebagai pengkhianat. Dia suka ke, dia tak suka ke, kita memang akan cop sebagai pengkhianat. Kalau sebenarnya dia tidak bersama dengan kita, dia nak tarik sokongan ke, kita pun tak peduli, silakan keluar. Sebab dia datang pun kita tidak jemput, dan dia nak keluar pun kita tidak pernah halang. Ibarat mulukut tepi gantang, ada pun tak berat timbangan, tak ada pun tak ringan. Kita tidak ada masalah. Tetapi apabila dia mula membuat video-video, dia menghantam kita dengan pelbagai fitnah dan tomahan, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas tanpa ada sebarang bukti dan fakta. Sebab itu kita menggelarkan dia adalah pengkhianat. Dan saya nak cabar utusan rimba sekarang ini. Suruh dia padam semua VTT dia yang melibatkan surplus, yang melibatkan terjahan-terjahan di lapangan yang dia buat bersama-sama dengan surplus. Suruh dia padam semua VTT dia. Kita nak tengok. Akaun dia tidak pernah sekali pun kena permanently ban. Akaun utusan rimba itu memang akaun yang asal ketika dia datang bersama-sama dengan surplus. Suruh dia padam, tuan-tuan. Kalau dia anak jantan, suruh dia padam. Semua VTT lapangan yang berkaitan dengan surplus semasa dia menyokong perjuangan surplus, semasa dia duduk dengan kita di surplus, semasa dia bersuara seolah-olah dia panglima di surplus, hampa suruh dia padam semua video VTT yang berkaitan dengan surplus. Selepas itu, hampa boleh tengok VTT yang ada di akaun dia, hampa boleh tengok view dia setakat mana, siapa kenal utusan rimba, dan hampa boleh tengok apa VTT yang dia naikkan sebelum dia berada bersama surplus. Semua VTT melibatkan hutan, melibatkan kuda, melibatkan kambing, melibatkan binatang, melibatkan kelulut. Ini sahaja VTT yang dia naikkan semasa dia tidak bersama dengan surplus. Sebab itu kita nak bagi tahu, yang angkat nama dia bagi terkenal adalah kita di surplus. Hampa suruh dia padam. Kalau dia anak jantan, kalau dia ini betul-betul ada prinsip, suruh dia buangkan semua VTT surplus. Kita cabar dia, buang sekarang semua VTT yang melibatkan surplus, yang melibatkan aktivis surplus. Semasa kita terjah di lapangan, kita nak tengok VTT hang sebelum hang kenal surplus, sebelum hang berada bersama surplus, sebelum hang berjuang secara lapangan bersama surplus. Rakyat Malaysia nak tengok apa VTT yang hang naikkan, apa manfaat yang hang berikan kepada rakyat Malaysia, yang hang duk cerita pagi, petang, siang, malam, seolah-olah hang membawa suara rakyat Malaysia. Buang hari ini, 1 Ramadan hang buang, kita nak tengok. Baru rakyat boleh tahu, rupa-rupanya manusia ini hanya bercakap tentang binatang dan hutan sahaja. Kita dia belum mari pun, nama surplus dah mendunia dah bagi tahu dekat dia. Kita tak perlu kepada pengkhianat ni. Kita tak perlu bagi tahu kepada dia. Suruh dia padam VTT kita. Jangan padam VTT yang dia bahan kita. Nanti dia spin. Manusia ini akan spin. Pengkhianat ini akan spin. Jangan padam VTT yang dia bahan kita. Silakan. Tinggal sampai mampus VTT itu di situ. Padam VTT semasa hang menyokong surplus. Saya nak tengok. Rakyat Malaysia nak tengok. Hang padam lagi. Ini pengkhianat tak guna betul-betul, tuan-tuan.